bas dekat UKM ni sebenarnya saya boleh kata on time and frequency dia pun banyak. So even sampai mak saya pun terkejut. Pukul 11 malam pun masih ada bas yang tengah jalan. It's gonna be more fast paced and you need to catch things up a little more faster. But the lecturer here is very good lah. They teach very well. Saya macam pandang tinggi lah asasi bintang ni. Lepas tu tiba-tiba dapat dah email. Hari tu juga saya pack pergi UKM. Oh ya? Saya berhenti terus kat situ. Sebab saya memang ingin nak masuk UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, nama saya Akmal. Kita bertemu lagi dalam Generasi Varsity Season 3 Episod 1 tahun 2026 guys. So, hari ini kita nak bawakan korang semua topik yang sangat menarik yang menjadi perbualan kepada masyarakat kat luar sana tu. Okay, dan bersama hari ini kita bawakan 3 orang panel yang bagi saya sangat penting dan sangat susah sebenarnya nak dapatkan diorang ni sebab komitmen study untuk program asasi ni memang sangat tinggi, especially untuk mereka yang pada semester 2. Okey, so topik hari ini yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan program asasi pintar Universiti Kebangsaan Malaysia. Alright, so iaitu satu program pre-university setahun, okey, sebelum mereka meneruskan langkah ke program sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun di universiti lain. Okey, sebelum saya nak memperkenalkan kita punya panel kita pada hari ini, suka untuk saya remind kepada anda semua yang melihat podcast kita pada hari ini untuk mewar-warkan kita punya media sosial, ya, iaitu UKM Shape di semua medium YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Okey, so supaya tidak ada sesiapa pun orang di luar sana yang ketinggalan dari segi mendapatkan info program yang ditawarkan di UKM. Okay, so korang share social media kita seluas-luasnya. Okay, tanpa membuang masa, hari ini kita membawakan khas 3 orang pelajar Chinese kan? Yes, betul. India dan Melayu, of course. Semua kita lengkapkan 3 orang. Ada bersama kita pada hari ini Mr. Hong. Yes, betul. Okay, Mr. Hong, Mr. Warren dan Cik Aisyah. Okay, so 3 orang ni yang akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan apa pada hari ini. Kita nak minta diorang cerita sikit, kupas sedikit apa sebagai seorang pelajar asasi pintar yang sedang belajar di UKM sekarang ni, ya, kita nak tahu apa mungkin cabaran, rutin harian korang belajar dekat sini. Okay, mungkin kita boleh share sebab orang kat luar sana, ya, terutama student yang sama ada tahun ni dah selesai SPM kan, nak masuk ke program asasi pintar UKM, 50-50 nak masuk ataupun tidak. Okay, mereka ini sedang mendapatkan maklumat tentang program asasi pintar kita. So di sinilah kita pada hari ini kita akan sharekan kepada public tentang program asasi pintar UKM lah. Okey, dan juga mungkin tahun depan kan ada adik-adik kita kan, kenalan kita yang nak ambil SPM kan. So mereka ini sedang mencari tempat untuk program asasi pintar di UKM lah, salah satu option mereka, dan kita kena terangkan, ceritakan semua perkara yang korang hadapi di sini. Okey, tapi sebelum kita pergi lebih jauh guys, okey, kita minta kita punya panel kita memperkenalkan diri sikit. Alright. Okey, memperkenalkan sendiri sikit, lepas tu boleh share lah tentang background, datang dari mana, ya, dan mungkin boleh ceritakan kenapa pilih UKM. Kenapa pilih UKM pada awal sebelum korang masuk. Silakan. Cuba cerita sikit. Alright. Salam, nama saya Hong. Saya pelajar asasi pintar dan saya dari Melaka. Okay. For my SPM results, I scored quite decently well. I got straight A's, fairly enough, and with 7 A+ in totals. I mean, it's decent. I think it's like quite the basic entry requirement for asasi pintar because it's a very tough course. It's very tough. The syllabus here is no joke. Yeah. So my personal routine, I would wake up at like 6 in the morning or something because I'm a person that likes jogging. Oh, okay. Yes. So I wake up like at 6 something. So sempat lah
Sempat. Pagi tu? Boleh? Sempat. Okey. Sempat. Sempat jogging. Sempat. Okey. Pagi-pagi saya pergi jogging lah kat sekeliling UKM ni. Sebelum tu nak tanya, kalau jogging tu mana route yang digunakan? Mana route yang digunakan suka hati lah. Suka hati lah. Suka hati lah. Okey. Yang mana ada Betul. route jalan je. Okey, tapi selamat dalam Selamat. UKM. Selamat je. Untuk jogging pagi-pagi pukul 6 tu mungkin gelap lagi kat sini. Selamat lah. Selamat. Sebab UKM ni kita terkenal dengan banyak monyet Monyet. Oh, betul. Dan bila kita seseorang pagi kan agak sunyi kan. Tapi okey setakat ni. Okey je. Tak ada kena ganggu apa Tak ada. Okey, mantap. Okey, mungkin kita boleh Mr. Warren boleh share sikit. Selamat sejahtera. Nama Ya. saya Warren. Asal Johor tapi duduk Sumanjaya. Okey, saya juga merupakan student Asasi Pintar sesi 2025-2026. So okay, macam Hong, result saya decent juga. Mainly kenapa saya choose saya pilih Asasi Pintar ni, sebenarnya saya tak tahu ada program Asasi Pintar ni. Okey, macam mana boleh tahu tu? Cuba share sikit. Sebab masa saya isi UPU tu, list saya macam ni. Okey. Sebab saya nak buat course perubatan. Okey. So dalam UPU tu saya letaklah Asasi Sains. Okey. Okey. So dalam keyword tu Asasi Sains, kalau tengok list saya, mungkin Asasi UM, apa semua Asasi Sains. Satu daripada saya rasa 12 ke 10 ke, semua Asasi Sains. Okey. Lepas saya dapat saya punya UPU result tu, baru saya masuk satu top ni. Saya dengar tentang Asasi Pintar UKM. Dan masa tu saya pun tak clear lagi. So saya research sikit lah pasal program ni dan apa sebenarnya what is this program lah. Dan saya dapat tahu ni program specialised bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Kiranya dia macam Asasi Sains jugalah. And then ada juga kelebihan seperti course research yang saya memang minat. So lepas saya dapat tahu ada course macam ni, Asasi Pintar ni, saya tengoklah website UKM dan saya terjumpa UKM Shade. Macam tu saya pun apply. Masa apply pun saya tak expect banyak. Saya tak expect banyak. Saya pun dah dapat result matrikulasi. So masa saya dapat result matrikulasi tu belum dapat surat daripada UKM Shade lagi. So masa tu saya mungkin fikir mungkin saya tak dapat ke apa ke. Sebab masa tu saya tengah internship juga. So sibuk-sibuk, tiba-tiba tu ada sehari tu saya ingat saya dekat stesen LRT, tak silap saya. Saya buka email, ada juga email daripada UKM Shade. Okey, so masuklah. Itulah dia kata rezeki yang tak disangka-sangka. Betul. Kan? Rezeki sebab apa? Dia dah dapat keputusan matrikulasi UPU kan? semua. So masa tu tunggu tiba-tiba dapat. Dapat. Kan? Dalam keadaan tak jangka kan. Itulah. So saya pun choose untuk masuk Asasi Pintar. Dan this is me now. Okey, itu cerita dia sikit daripada Warren kan. Mungkin masa tu agak terkejut lah kan. Betul. Lepas tu masa tu macam mana share dengan family masa tu? Masa dapat result tu, tengok dapat result tu, macam mana share dengan family, call ke? Sebab masa tu kan stesen ATM kan. Masa tu saya dekat stesen LRT. So saya pun tak beranilah buka email tu lagi. Saya nampak dah title tu. So selepas saya balik rumah tu baru saya buka email, baru saya baca. Okey, dan saya bagi tahu family apa semua. And okeylah, dia pun support. So masa datang sini tu, diorang semua datang lah. Hantar. Ya, betul. Warren Masa first day tu semua sampai semua datang, nenek apa semua datang. Semua datang. Warren anak keberapa? Saya anak tunggal. Anak tunggal. Okey, menjadi harapan kepada family lah kan. Okey. Alright, thank you Warren. Okey, untuk Aisyah ni, perkenalkan diri sikit, tapi saya nak tambah satu soalan. Masa nak masuk tadi kan, orang dia share kan kenapa dia pilih UKM kan. Macam Aisyah kan, masa tu bila mungkin dapat tawaran nak masuk tu kan, macam stres tak masa tu? Ataupun dapat tekanan tak daripada family macam, weh kau dapat UKM ni susah ni program ni. Okey, cuba share sikit pengalaman masa tu. So, nama saya Nur Aisyah Maisarah. Saya pelajar Asasi Pintar juga dan juga merupakan alumni MRSM Kuala Terengganu. Yang bezanya, dalam banyak-banyak orang dalam saya punya batch, saya seorang je yang dapat UKM. Yang lain semua pergi kepada universiti lain. Dulu pun waktu UPU, saya dapat universiti lain. Tapi saya stay situ 1 bulan. Lepas tu saya rasa tak gembira kat sana. Sebab
dia kurang aktif. Lepas tu saya pun rasa macam jauh dari rumah kot. Walaupun dulu duduk Terengganu, tapi saya tak ada kawan sangat yang macam faham apa yang saya nak bincangkan, borakkan. Lepas tu jadi saya apply UKM Shape. Mula saya tak macam mengharap sebab saya ingat asasi pintar ni untuk orang yang terpilih. Macam orang yang betul-betul level-level genius tu. Memang betul pun. Kan? Betul pun. So saya macam pandang tinggi lah asasi pintar ni. Lepas tu tiba-tiba dapat dah email. Hari tu juga saya pack pergi UKM. Oh ya? Saya berhenti terus kat situ. Sebab saya memang ingin nak masuk UKM. Sebab UKM ada banyak macam degree-degree yang saya minat. Contohnya forensik, perubatan, dentistry. Sebab tu saya macam rasanya diri saya di UKM. Okay, mantap. So disclaimer sekejap untuk penonton, UKM sekarang ni pada tahun 2026 ini kita ranking yang kedua dekat Malaysia dan ke ranking ke 126 di peringkat dunia based on QS World Ranking 2026. Okay alright, tapi memang betul lah sekarang ni untuk asasi pintar negara, asasi pintar UKM ni dibuat oleh Pusat Genius Pintar Negara kan. So nama ni Pusat Genius tu pun memang menakutkan betul. Bila kita orang keluar, kita jumpa student semua kan, semua kata memang Pusat Genius ni even dia dapat banyak A pun tak berapa confident nak apply kat UKM ni kan. Betul. Alright, so Hong, masa masuk sini tu, masuk kelas yang pertama tu, kan, ataupun seminggu yang pertama lah kan, macam mana Hong kat sini adapt? Sebab Hong tadi daripada sekolah asrama ke daripada sekolah harian? Sekolah harian kan? Tiba-tiba masuk ke konsep asrama kan kalau di sini kan. Sebab korang pun tak boleh keluar, tak boleh dibenarkan bawa kenderaan kan. Berjalan pun menggunakan bas ataupun berjalan kaki. So macam mana Hong adapt kat sini tu? Kehidupan kat sini tu. It took me quite some time to actually adapted to the environment here, especially since I'm far away from home. My parents isn't always there to look out for me. I have to take care of myself. I have to do my own laundry. I have to actually walk to even like get myself a meal. Because at home you can just like lay your bed and then suddenly breakfast is there, lunch is there. But it's different here in UKM SSC. So it's gonna take you quite some time to adapt to the new environment, all that away from your home. But overall it's okay lah. Tapi still boleh catch up Boleh. You catch up in your study Yes. So itulah kelebihan sebenarnya program asasi ni kan, sebab satu program asasi ni cepat kan untuk selesai sebelum masuk ke program degree lah, program pre-U yang paling cepat. Kemudian ialah selepas kita habis SPM kita pun masih ada lagi momentum kan. So kita adapt tu selalunya memang student akan cepat lah kan. Lagi-lagi program asasi pintar kita ni memang semuanya student yang genius kan. Okey, untuk Warren pula kan, masa adaptation kat sini tu kan, masa minggu nak sesuaikan diri kat sini tu kan, macam mana makanan dekat situ? Mana nak dapatkan makanan macam mana? Selalu pergi ke restoran mana yang best kat sini? Okey. Susah tak masa tu? Sebenarnya tak susah pun. Kami asasi pintar komersial ni, dari intake ni kami duduk di College Christmas. So dekat College Christmas KM ni, sebenarnya kafe dia besar. Makanan dia pun ada banyak jenis lah. Sekarang pun ada, saya rasa ada ayam gunting, ada goreng-goreng apa semua. So untuk siapa yang memang tak nak keluar, KKM is the best place. Sebab ada semualah. Ada kalau nak makanan apa semua, nak burger pun ada, kafe pun ada. So be honest, memang complete set lah, saya boleh kata. So tapi tak ada masalah tak ada masalah. Kata waktu tiba-tiba malam lapar ke, waktu tengah hari lapar ke apa, senang boleh dapat. Dia tutup pun lambat juga. Tutup pun lambat juga. So ada juga burger yang buka sampai lewat malam. So kalau tiba-tiba study tu, tiba-tiba lapar tu, boleh order lah. Tapi kalau ada student yang nak explore juga, kami yang dalam batch ni, lelaki ni, sebenarnya kami ambil bas ke college Pendeta Zabah untuk try makanan kat sana pula. So kalau ada orang memang nak explore tu, memang bas dekat UKM ni sebenarnya saya boleh kata on time and frequency dia pun banyak. So even sampai mak saya pun terkejut
pukul 11 malam pun masih ada bas yang tengah jalan. Betul. Yelah. So tu memang accessibility dia memang baiklah saya boleh kata. Okay. So dari satu college ke college lain ke tempat lain ke, memang kalau kita guna bas tu memang boleh lah. Okey Okey, so nak pergi library ke semua pun tak ada masalah Tak ada masalah. Okey. Untuk Aisyah pula kan, saya nak tanya, macam Aisyah kan dah belajar sini semester kedua kan? Okey, masa SPM dulu kan, kita throwback sikit lah. Masa SPM dulu apa subjek yang menjadi ketakutan Aisyah masa tu? Okey. Dan macam mana kalau kat sini? Adakah subjek yang sama menjadi cabaran ataupun tu maksudnya dihantui oleh subjek-subjek yang Aisyah okey. sini? So, saya rasa umum lah bagi semua orang subjek matematik tambahan yang paling ditakutkan. Dan lagi waktu jawab SPM tu, saya buka paper, tutup balik. Ya. Sebab ada soalan yang saya rasa famous lah antara batch 07, soalan guli. Oh ya. Okey. Tapi kalau masuk dalam asas pintar, kita ada juga subjek-subjek macam tu, contohnya vector calculus. Logical reasoning. Tu advance tu kan? Betul Ya, calculus tu betul. lagi advance kan? So saya jadi macam terkejut bila tengok buku kita kan, dia jadi macam Teringat balik zaman SPM. trauma SPM. tapi jangan risau, kita punya lecturer yang mengajar kita orang, dia very attentive to every student. Kalau nampak yang tengah struggle tu, dia sendiri akan tarik ke tepi, tunjuk satu-satu. So kalau rasa macam tak faham, pergi je jumpa lecturer. Sebab dia orang sendiri akan ajak pergi jumpa dia orang. So maksudnya environment study dekat sini tu semua very supportive lah. Betul. Kan? So lecturer, student pun kan. Pernah tak terasa macam mungkin di left out by group ke? Sebab sini pun ada individual punya assignment, ada grouping punya assignment kan? Betul. Setakat ni okey tak? Kalau left out by group tu, kita orang tak ramai, 50 orang je. So semua orang kenal masing-masing, semua orang kenal kerenah masing-masing. So saya tak pernah rasa left out sebab semua orang macam welcoming. Tak kisah bangsa apa, diorang semua welcome. Kalau nak makan sekali, lepak sekali, diorang okey je. Ya, bukan saja India, Cina dan Melayu lah. Kita ada juga Sabah Sarawak. Sabah Sarawak, betul. Yang so banyak lah, and kita pun kalau ada group tu saling bersatu padu tu tengah buat tu, kita borak jugalah. So we get closer in terms of like that. Okay, very good. Alright, so nampak environment sangat positif Ya, kan? betul. Okay, Hong, kalau study, perbezaan dulu masa SPM dengan masuk asasi pintar ni, ada tak perbezaan teknik yang you gunakan? Maksudnya contohlah, dulu SPM, you mungkin study waktu lepas jogging kan? Biasa kan, lepas jogging kan, rutin you kan? Ataupun masa tengah hari ataupun malam je kan? Kan? Kalau kat sini, masuk asasi ni, you ada rasa of course lah, kita mesti ada culture shock sikit. Tapi macam mana kita adapt tu yang lagi penting lah. So macam mana, ada teknik lain tak yang you gunakan berbanding compare to masa SPM tu? In my opinion lah, for SPM right, you have like 3 years to prepare for SPM. No, sorry, 2 years. 2 years. Form 4 and Form 5. 2 years for you to prepare for SPM. So you can take things slowly. You can like maybe study like maybe twice a week or something like that, or even like 2 or 3 weeks before the exam is also possible. But it's not in Asasi Pintar. That's not going to be possible because you only have 10 months. You only have 10 months to finish the entire syllabus, and then the syllabus is more or less, the content is more or less like during SPM. So you're gonna like study quite frequently lah. Compared to SPM, it's gonna be more fast paced, and you need to catch things up a little more faster. But the lecturer here is very good lah. They teach very well. So in overall, you're gonna be okay lah. You're gonna be okay. So environment yang Aisyah pun share tadi tu, mungkin korang selalu ada group discussion juga. Betul. Kan? Nak buat assignment ke kan? Okay. So macam Warren kan, tadi ada share sikit pasal antara sebab masuk ke Asasi Pintar ni sebab terdengar ada program research ataupun elemen research dalam study tu. Mungkin boleh share sikit, mungkin ada apa topik yang you sekarang tengah buat. Okay. Cuba share sikit. Macam ni. Ya betul. So Asasi Pintar ni memang kita ada extra courses yang memang tak ada dalam asasi lain. Contohnya kita ada statistics, research, vector calculus yang memang tak adalah dekat asasi luar tu. So
course research ni memang dia betul-betul interesting. Sebab saya minat research juga. Okey. Dan dalam asasi pintar ni dalam pusat permata pintar yang kami study, institusi yang kami study, so kita orang study bawah pusat permata pintar. And facility diorang pun banyak juga. So untuk research kami sebenarnya Aisyah pun dalam group research saya. So tajuk research kami adalah untuk adalah tentang satu produk yang kami ciptakan sebenarnya. From scratch. From scratch. Yeah. Dengan kerjasama Pusat Astronomi Pusat Permata Pintar lah. So yang ni pasal satu produk namanya Slim. So sebenarnya panjang ceritanya. Yalah. Tapi kalau saya pendekkan dia alat untuk astronomi lah sebenarnya. So saya boleh kata dalam course asas pintar ni, it's not all about academic je sebenarnya. It's not about yang apa kita belajar bio, fizik, chemistry, matematik apa semua. So macam elemen astronomi pun boleh, kita boleh masuk, kita boleh research. Sebab fasiliti Pusat Permata Pintar dan Universiti Kebangsaan Malaysia ni actually banyak. So lengkap lah saya boleh kata. That's why kita Universiti Kebangsaan Malaysia ni adalah research university. So banyak elemen research dalam tu. Yang ada banyak research institute, kepakaran, teknologi, fasiliti semua kita ada. Okay, so menarik tu tentang astronomi. Saya pun berminat juga sebenarnya nak belajar pasal astronomi. Cuma dululah program asasi saya tak ada macam ni. Tak nak sebut macam mana. Okey, mungkin Aisyah boleh share sikit kat sini berkenaan dengan perbelanjaan. Perbelanjaan maksudnya aside daripada yuran yang kita bayar every semester tu, macam mana Aisyah menguruskan kewangan kat sini macam makan, perbelanjaan. Mungkin boleh share. Parents saya tak kasi banyak pun sebab dia rasa saya ni boros. Tapi saya pun memang agree saya ni boros. Tapi kalau makanan jangan risau sebab kat Permata Pintar ada kafe. Kalau setakat ayam dengan nasi sekutu hanyalah RM5.50. Betul. So dan feeling. Dan apa tahu abang-abang dekat kafe tu pun kadang-kadang dia kasi macam free je. Kadang-kadang kalau dah lepas tu dekat college pula makanan semua siap ada menu ramah lagi. So saya rasa kalau bab pembelanjaan transport tak perlu fikir sangat sebab UKM ada siap bas untuk hantar kamu ke komuter. Kalau nak balik tu senang. So transport macam tak perlukan wang sangat. Makanan pun murah-murah je. So apa je perbelanjaan yang tinggi? Perbelanjaan yang tinggi dekat apa tu? SIM card ke? SIM card je. Package internet ke? Ingat okey je sebab UKM ada wifi dia. UKM ada wifi. Mungkin apa makan aku makan rasa paling banyak tu makanan. Sebab makanan kat sini sedap. Kita bila belajar kuat, makan pun kena kuat. Betul. Itu sama daripada sekolah dulu lagi MRSM ke apa kan, asrama ke kan. Even harian pun balik rumah mesti tunggu mak ayah kan untuk siapkan makanan. Betul-betul. Okey. Macam tadi Hong kan cakap pagi-pagi selalu jogging kan. Okey, saya nak tahulah korang punya hobi ni. Sebab saya sendiri pun walaupun saya duduk sini kan, saya rasa macam student asasi ni, saya punya rasa macam mereka ni macam robot sikit tau. Ini saya punya persepsi tau. Tapi cuba korang boleh clearkan benda ni. Sebenarnya mungkin tak adalah robot pun sebenarnya. Apa hobi yang korang buat selain daripada belajar dan jogging mungkin? Ada main mungkin gitar ke, menyanyi ke? Saya ada main sikit lah, ada main sikit gitar. Memang gitar Main gitar juga. Badminton pun juga dapat main lah. Badminton boleh book court kat College Christmas tu. Tayar fees kot. Tayar fees kan. Fees Booking badminton court. Tak payah. Saya rasa tak payah. Tak ada Tapi kena booking lah, kena booking baru boleh guna. Pas tu sebab aku pun main sikit game lah. Aku pun main sikit untuk relief mobile. Mobile games tapi boleh bahagikan masa boleh je bermain as long as you keep your certain time for study, then you can use the other time for your hobbies lah. Study hard, play hard. So korang boleh dengar tu. Maksudnya bermain e-mobiles pun e-games pun masih boleh lagi membahagikan masa. So kalau nak ni cari Abang Hong gitu. Adik-adik main game pun masih for flat. Masih betul lagi. Itu lagi itulah saya tak tanya. Tapi saya tahu semua mantap-mantap belajar pun pandai. So sambil tu korang pun still boleh lagi balance kan dengan korang punya hobi. Betul. So okey lah. Tak ada buat macam ni buat apa? Korang ada buat apa lagi selain daripada belajar?
Okay, kalau semalam sebenarnya lepas kelas ni saya sebenarnya pergi brisk walk. Okey. Tapi brisk walk saya terus sampai KPZ dari KKM. Jauh ya. So Brisk walk. so itulah sebab kita orang ada pun juga kawan dekat KPZ. So kita masih brisk walk tu kita orang just borak semua. Lepas tu mungkin dinner dekat KPZ. Okey. Spend some time. Lepas tu masa balik KKM tu ada bus. So balik tu study. Sebenarnya saya tak study banyak pun. Yeah. Sebenarnya saya pun ada juga main game. So basically dia kena uruskan masa dengan betul lah, saya boleh kata. Sebab saya memang orang jenis work hard, play hard. Okey. So dia kena work hard, play hard dengan study smart. Dua-dua je. Betul? Saya setuju yang tu. Okey, macam Aisyah pula ada buat apa aktiviti selain daripada belajar? Saya belajar. Asasi Pintar ni dia ada banyak program-program untuk extracurricular. Okey. Macam baru-baru ni saya nawarin participate dan kawan-kawan lagi lah participate dalam PITRAM, pertandingan inovasi inovasi antara Asasi Malaysia. Asasi Malaysia. Ya betul. Jadi daripada program-program extracurricular macam tu, saya dapat gain lagi experience. Macam contoh bintangkan dekat juri-juri yang dia punya pengetahuan lagi tinggi daripada kita kan. Lepas tu set up booth tu. Lepas tu saya setiap hari nak warin stress pasal kena buat projek. Memalam di Astro Lab dekat Permata Pintar tu. Selain daripada tu ada juga ASPI Games, kita bersukan. Lepas tu baru-baru ni juga ada camp kepimpinan. Kita training di Palapis. Okey. Betul. Berapa hari tu? Berapa lama? 3 hari. 3 hari 2 malam. Ya. So korang ikut rutin Palapis. Betul. Ikut rutin Palapis. 3 hari tu lah. Panjat tembok semua benda kita buat. So okey lah. Kena Okey, marah baik. dengan coach lah. Betul. Betul. Kena marah terus. Okey. Sebab bila kita nak belajar ni kan, kita kena fit kan, kena fit mental and physical juga. Betul. Kan sometimes kita jogging tapi sometimes mental pun kita kena fokuskan juga kan. Betul saya setuju. So mungkinlah korang nak bagi sedikit advice kepada orang luar sana, kepada adik-adik lah, especially adik-adik lah kan, ataupun mana-mana prospek yang tengah mencari tempat tu kan, tentang Asasi Pintar di UKM ini. Mungkin boleh share sikit kata-kata kepada adik-adik kita. Alright, my advice for y'all that's trying to find a good place to study your foundation, Asasi Pintar will be your highest priority. This is because that ASPI is very recognized by universities. So if you want to study a very competitive course such as medicine, dentistry, or even like chemical engineering, all these competitive courses, you should go to ASPI and you should get a shot at ASPI. This is because the university, once they see you get like very good results in ASPI, without hesitation, they will just take you as a candidate because they know that students in ASPI they are very very competitive and perform very well in their macam Hong sendiri kan, Yes. target nanti nak ambil degree dan bidang apa? bidang medicine. Medicine lah. Perubatan lah. So antara consideration tu nak masuk UKM juga ke ataupun betul. kita balik? Saya masuk program Asasi Pintar sebab nak masuk medicine UKM. Medicine. Okey kan. Okey. Macam Warren nak masuk program apa? Saya perubatan juga. Perubatan. Ya, betul. Okey, Aisyah? Dentistry. Dentistry. Betul. Okey. So bagus. Sebenarnya program Asasi Pintar kita ni memang fokus kepada program science, of course science. Okey, of course science. Sebab apa untuk Asasi Pintar ni kalau untuk yang social science punya aliran tu kita tak buka kepada pelajar lepasan SPM. Betul. Pelajar kolej sahaja. Okey, so untuk aliran sains dan memang program yang related to health ya. Ya, betul. Perubatan ya, farmasi, pergigian dan sebagainya itu. Okey. Mungkin yang terakhir sebelum kita tutup lah kan. Ini saya just terfikir je lah kan. Macam Warren kan. Dekat sini sebab sekarang ni kan musim ataupun zaman orang pakai ChatGPT. Ini lain sikit soalan ni. Random sikit. Tadi nampak macam nak habis kan? Tapi belum habis lagi. Okey. So pakai ChatGPT kan. So macam mana penggunaan ChatGPT tu masa kelas ke, masa buat assignment ke, macam mana kan? Adakah meluas ataupun sebenarnya korang masih lagi go manual ataupun tidak rely kepada ChatGPT sangat ataupun AI? Okay, yang ni sebab awak buat research kan tadi kan? betul. So research ni banyak penulisan. Betul lah. So
saya kena relate balik kepada study smart lah yang ni. Okey. Kita dah masuk zaman moden. So mungkin ada juga cikgu sekolah menengah ke sekolah ni ke yang even lecturer yang kata AI tu sebenarnya tak bagus apa semua. Tapi sebenarnya AI ni kalau digunakan secara betul tu memang bermanfaat. So sebab memang dia memudahkan sesuatu. Yang masa kita belajar tu tak faham. Contohnya memang kalau tak ada lecturer malam-malam tu memang tak ada lecturer. Takkan kita call lecturer. Betul. So masuklah dalam AI, kita tanya AI tu macam jadi macam cikgu personal lah basically. So jangan pula gunakan AI sebagai tool solely yang nak masuk jawapan. Okey, mungkin masa quiz tu semua AI. Ya, betul sebab kadang-kadang AI ni penggunaan dia tu bila kita tak kawal, dia sampai mengurangkan keupayaan pemikiran kita tu kan. Sebenarnya kita genius, kita pandai, semua orang pandai. Tapi kita sebenarnya tak uji kita punya minda tu. Lepas tu bila dah ada sistem yang memudahkan kita terlalu. Tapi betul, saya setuju. Sebenarnya dalam keadaan dunia sekarang ni, especially pendidikan tinggi lah, kita di universiti, memang penggunaan AI tu sangat membantu sebenarnya. Kita kena gunakan dengan sebaiknya lah. Alright. So mungkin yang terakhir untuk Aisyah, mungkin boleh bagi satu kata lah untuk semua Okey, untuk Aisyah satu kata je, satu word sahaja ataupun satu word lah berkaitan UKM. Okey, so fikir satu word yang paling korang rasa signifikan lah. Korang belajar di sini almost setahun. So akan datang pun mungkin masuk degree, kalau ada rezeki masuk ke UKM juga kan. So apa setakat ini setakat setahun ni, apa perkataan yang paling sesuai nak digambarkan tentang UKM ni? Ni soalan mengejut ni. Siapa nak start dulu? Hong dulu. Okay. One word that I was used to describe UKM is fun. Fun Fun. Boleh share sikit? Okay. Fun. Why is it fun? One, not only it trains your ability to adapt well to the environment, because you are far away from home and all that. Not only, and then it also help you make a lot of new friends, and then at the same time you improve yourself by studying, by doing all kinds of sports and so that. So I would say it's very fun. It's very fun. It's a very very fun experience. At the same time, you also get to improve with all your friends and all that. So I would say yes, the best word to describe UKM is fun. It's fun, guys. Yes, so fun. Bukan stres Yes. tapi fun. Okey, daripada ni Kalau saya pula, saya akan kata complete. Complete. Okey, fun, complete. Okey. Sebab kenapa complete? Sebenarnya Universiti Kebangsaan Malaysia ni dia memang facility dia complete. And kalau nak tinggal tu saya rasa 10 tahun pun boleh lah, sampai PhD pun boleh lah. Saya stay dekat UKM. Sebab memang dia perfect, dia complete. And yelah, dia macam kita tinggal kat rumah. Semua ada, complete. So saya rasa complete. UKM ni dah jadi second home lah untuk saya. Okey. So baguslah kan, sebab kita kat sini pun memang kita kena bergaul dengan semua orang. Dan kita kena treat tempat ni pun sebagai memang second home kita. Nak tak nak kena treat macam tu. Sebab apa, kita nak stay kat sini at least, kalau korang ambil medik at least 5 tahun. Kat sini at least 5 tahun. Kan? Okey, macam Aisyah? Kalau saya, pada pendapat saya rasa UKM ni versatile. Pelajar-pelajar yang keluar daripada UKM, semua benda boleh buat. Macam kami ada banyak pengalaman. Even teater pun kami kena turut serta dengan. So jadi cabang-cabang untuk pergi daripada UKM ni banyak, sebab awak mampu untuk buat banyak benda. Nak boleh buat teater, boleh jadi atlet, boleh jadi researcher, boleh jadi statistician. Banyaklah. So saya rasa kalau kat sini dia akan train awak untuk berubah ikut keadaan, ikut situasi. Betul. So betul, sebenarnya saya setuju dengan tiga-tiga perkataan yang korang cakap tu kan, sebagai kita orang yang tengah belajar di universiti. So sebenarnya 3 elemen tu kita kena terapkanlah juga kan dalam diri kita, dan kita kena pastikan semuanya going well kan dengan study. Alright, dan sebenarnya pun kalau kat luar kan pandangan orang terhadap universiti yang top lah, universiti kan di Malaysia ini, termasuk UKM ni, memang kita ni sebenarnya memang orang kata, orang tengok kita tu memang betul lah versatile dan adventure jugalah. Betul. Kan kalau kita campak ke mana-mana, kalau doktor tu kan campak ke mana-mana, insya-Allah lah dia boleh lagi. Betul. Alright. So saya rasa cukup kot
Okay, Ataupun nak sembang lama lagi. boleh juga. Tadi kan sembang sampai PhD pun boleh kan. Tapi saya nampak lah macam korang memang ada apa tu orang kata level tertentu. Bukan sebagai macam pelajar asasi, walaupun korang asasi tapi korang very matured. Itu yang penting. Itu perkataan yang saya cari sebenarnya, matured. Matured tu maknanya lah kalau mungkin zaman-zaman kami dulu ke ataupun orang lain kan bila masuk certain tempat tu dia tak masih lagi bermain kan, tak terlalu fokus. Main tak apa, tapi macam tadi dah, play hard, work hard, work smart. Kan? Okay, so 3 perkataan perkara tu kena jagalah, kena balancekan dengan kehidupan seharian kita. Alright. So saya rasa kita dah berada di penghujung sesi podcast kita pada petang ini, pada hari ini. So di kesempatan ini saya nak ucapkan jutaan terima kasih setinggi-tinggi bahagian dekat korang semua. Okay, Hong, Warren dengan Aisyah sebab sudi memberikan komitmen mereka untuk berada dekat UKM Shape untuk kita sesi podcast pada hari inilah. Sebab macam saya katalah, susah sebenarnya nak dapatkan timing diorang ni tau untuk datang ke sini. Sebab sebelum ni saya pergi ke sana bagi briefing pun saya kena tunggu kelas ni habis kan, baru saya boleh bagi, and then kelas tu pula nak cepat pada perubahan timing belajar dan sebagainya. Masa tu saya fikir macam, oish, robotnya diorang ni. Tapi sebenarnya tak guys. Sebenarnya kehidupan diorang sangat balance, sangat fun, sangat versatile, sangat complete. Itu 3 perkataan tu menggambarkan pelajar-pelajar yang belajar di UKM. So sekali lagi sebelum saya menutup kita punya podcast kita pada petang ini, saya ingin beritahu kepada korang yang tengok podcast ini untuk sekali lagi make sure follow semua media sosial UKM Shape. Di semua medium, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram kan, dan juga sharekan kepada kenalan korang media sosial kita supaya tak ada siapa pun yang terlepas information tentang program yang ditawarkan di UKM. Di antaranya pada hari ini yang kita bincangkan adalah Asasi Pintar Universiti Bahasa Malaysia. Okey, so terima kasih sekali lagi. Semoga kita berjumpa lagi, dan kami warga UKM Shape khususnya mendoakan kalian berjaya di masa depan untuk menjadi doktor dan juga doktor gigi satu hari nanti. InsyaAllah daripada UKM lah. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum. Salam, ketemu lagi di dalam episod podcast yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.